Ain tengah tengok ESA. Korang tahu tak apa itu ESA? ESA ni boleh bantu tau untuk keselamatan korang dekat atas jalan raya. Korang nak dengar explanation pasal ESA? Jom kita dengar SA kita explain pasal ESA. Dah. Yang pertama, ASA adalah Pre-Collision Warning. Bagaimana dia bertindak? Dia akan bagi amaran dan bantu brake bila ada halangan di depan. Yang kedua adalah Pre-Collision Braking. Dia bertindak, kereta boleh brake sendiri untuk kurangkan impak jika risiko pelanggaran tu tinggi. Okey, yang ketiga, Front Departure Alert. Bila signal, bila trafik depan mula jalan, kita elak, kita ni macam kelekor, kita jenera lah. Yang akan bunyi buzzer, pip, itu kita jalan. Yang keempat adalah Pedal Misoperation Control. Kalau kita salah tekan pedal minyak, contohnya depan ni ada dinding, kereta tak akan dilanggar dinding, insya-Allah deh. Kurangkan risiko tekan pedal tersalah depan ataupun belakang. Beres. So korang dah dengarkan explanation daripada Abi use SA kita. Nak tunggu apa lagi? Yang nak beli kereta Pro 2 boleh datang Pradana Strom.